Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Apa khabar semua? Semoga kita semua sihat ya. Selamat bertemu lagi dalam resipi Kak Sal. Kali ni Kak Sal nak share bagaimana cara nak buat buah Melaka atau onde-onde buah Melaka yang warna-warni dan tips-tips yang penting. Rasa buah Melaka ni lembut, sedikit kenyal dan gula dalam buah Melaka ni cair dalam mulut. Sedap sekali. Nak buat pun senang. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak Sal. InsyaAllah, Kak Sal akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita kena kukus dulu kelapa ini. Tips untuk mengelakkan kelapa dari cepat basi. Ambil 2 cawan kelapa, gaulkan dengan sedikit garam. Lepas tu, taburkan sedikit daun pandan dan kukus selama 5 minit. Jom kita buat dough buah Melaka. Masukkan 3 cawan tepung pulut. Masukkan 1/3 cawan atau 40 gram tepung gandum. Masukkan air sikit-sikit sebanyak 1,5 cawan. Air ni anggarannya mengikut keadaan tepung. Kadang-kadang tepung tu guna banyak air, kadang-kadang ngam aja. Jadikan seketul dough yang lembut. Kak Sal bahagikan tepung ini kepada 5 bahagian. Masukkan sedikit pewarna. Kak Sal suka gunakan brand dari My Flavor sebab warnanya cantik. Dalam resipi kali ini Kak Sal menggunakan warna pink, warna kuning, warna hijau, warna biru dan satu lagi Kak Sal biarkan warna yang original. Tapi kalau korang nak warnakan warna apa pun tak kisah. Ulilah dough ini sehingga menjadi dough yang lembut. Gula Melaka ni pun Kak Sal belian dah ready. Senang aja sebab dia dah potong cube macam ni. Bila nak guna, ambil aja satu-satu. Rasa pun sedap. Jom kita gentel buah Melaka. Taburkan sedikit tepung pulut ke atas pinggan untuk mengelakkannya dari kuih melekat. Sekarang ambil sedikit tepung sebesar ibu jari. Lepaskan sedikit dan masukkan sebiji gula Melaka. Kemudian tutuplah dengan berhati-hati dan kemas. Tips untuk mengelakkan buah Melaka ni dari cepat bocor, jangan gunakan tepung sedikit sangat. Agak-agak sebesar ibu jari Kak Sal rasa sesuai. Lepas tu jangan buat nipis sangat. Kalau nipis lagi banyak bocornya. Gentellah buah Melaka ini sehingga selesai. Bila buah Melaka ni dah nak siap gentelnya, bolehlah panaskan air ketika ini. Kuantiti buah Melaka ini terpulang ya. Kalau buat kecil dapatlah banyak. Kalau buat besar dapatlah sedikit. Dalam resipi ini Kak Sal boleh dapat dalam 50 biji. Jom kita rebus buah Melaka. Air pun dah melegak. Jom kita masukkan buah Melaka. Jangan lupa masukkan sehelai daun pandan. Nak bagi buah Melaka kita ni wangi. Gunakan api yang sederhana. Masukkanlah buah Melaka ini perlahan-lahan. Bila buah Melaka ni dah timbul, dah terapung macam ni, biarkan 1 minit supaya buah Melaka ni betul-betul masak. Lepas tu boleh dah dituskan dan teruskan masukkan dalam kelapa yang digaul garam tadi. Angkatlah perlahan-lahan. Bolehlah digolek-golekkan buah Melaka ni dengan kelapa. Tips nak bagi buah Melaka ni tergaul rata, cantik dengan kelapa, hendaklah ketika panas-panas digaulkan. Alhamdulillah, buah Melaka kita pun dah siap, boleh dihidangkan. Rasanya lembut, sedikit kenyal dan bila kita makan, gula dalam buah Melaka tu cair dalam mulut. Sedap sekali. Kalau nak buat berniaga pun amat sesuai sekali di bulan Ramadan ini. Bukan saja sedap, menyelerakan dan buat pun tak susah. Mudah aja nak buat. Anak-anak kita pun boleh membantu membuatnya. Atau, mula kita makan. Jangan lupa baca bismillah.